Kerajaan negeri ada duit sebagai contoh, kita bawa mai Habib daripada luar. Habib tu pula dia takkan mai seorang, dia akan mai bersama dengan rakan-rakan dia. Dia akan bawa beberapa orang Habib yang lain, dia akan bawa anaknya dan sebagainya, dan juga semuanya akan menjadi tetamu kepada majlis kita, dengan tiket penerbangan pergi dan balik, dengan hotel penginapan yang perlu kita sediakan, makan, minum, transport yang akan kita bawa daripada Kuala Lumpur. Negeri mana yang berminat, hantar pergi Negeri Sembilan. Negeri Sembilan selesai, negeri mana minat lagi, hantar pergi Terengganu. Negeri mana minat lagi, Kelantan minat, tangkap buat pergi Kelantan pula. Polis pun kalau minat, hantar buat main polis. Cakap siapa boleh tahan, tak boleh tahan, jalan macam biasa, bawa main jalan. Semua tu guna ayat liok saja, semua tu tak guna ayat liok. Belanja ratusan ribu ringgit hanya semata-mata untuk berkompang dan juga bergendang. Ratusan ribu ringgit dibelanjakan untuk berselawat kepada Nabi SAW, dan bukan di atas jalan selawat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan bukan di atas jalan selawat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Majoritinya ulama mengatakan boleh kita berselawat dengan selawat yang dicipta oleh ulama ataupun dibuat oleh wali-wali Allah, boleh. Dalam tafsir Ruhul Ma'ani yang ditulis oleh Al-Imam Al-Alusi, dalam tafsirnya beliau mengatakan bahawa telah dinukilkan daripada semua sahabat, wa man ba'dahum, dan begitu juga orang-orang selepas para sahabat. Mereka mengatakan kafiat selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafiat ni cara nak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tidak terbatas. Walaupun ada nas warid daripada Nabi, selawat-selawat yang datang daripada Nabi, tetapi nas itu tidak menyekat atau tidak membatasi. Kalau ada orang yang nak buat selawat ni, boleh buat. Bahkan Imam Alusi mengatakan bahawa sesiapa yang Allah Ta'ala beri kepada dia kelebihan, boleh berkata-kata dengan indah, fasih bahasanya, dari segi balarah dia, badi' dia, kan, makni dia, maka dia boleh, kalau dia nak buat selawat, boleh dia buat. Itu tak ada masalah selagi mana tidak bercanggah dengan syariat lah. Ini kita selawat ke atas Nabi setakat kelebihan Nabi. Janganlah kita pula buat selawat memuja Nabi sehingga setara dengan Tuhan. Itu tak boleh lah. Baik, itu kata Imam Alusi dalam tafsir dia, bukan saya yang kata. Imam Alusi mengatakan boleh, tidak ada masalah, kerana sahabat sendiri dan juga orang selepasnya, yakni tabi'in, mereka pun tak melarang untuk membuat ataupun mencipta selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Alusi dia bawa hujah, dia bawalah riwayat selawat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Daripada sahabat Sayyidina Ali ada selawat dia. Kemudian selawat daripada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pun ada selawat dia, dan dia juga mengajar selawat itu kepada orang lain. Macam mana tadi ustaz tu kata sahabat tak mengamalkannya, sahabat tak buat pun, tak cipta pun selawat. Sedangkan Imam Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani mengatakan ada Sayyidina Ali ada selawat dia. Ibnu Mas'ud ada, Ibnu Umar pun ada. Di dalam kitab Jalahul Afham karangan Syekh Ibnu Qayyim Al-Jawziyah, anak murid kepada Ibnu Taimiyah, yang ini dua ulama ni yang selalu diikut, selalu pandangan yang diambil oleh puak-puak Wahabi. Mereka ni dalam kitab Jalahul Afham pun dia bawa hadis riwayat selawat daripada Ali, selawat daripada Ibnu Mas'ud, selawat daripada Ibnu Umar. Ada Jalahul Afham, boleh tengok dalam kitab Jalahul Afham. Yang tadi boleh tengok dalam kitab Ruhul Ma'ani, yang ni tafsir Ruhul Ma'ani ada. Buka. Bukan saya kata ni ulama Imam Al-Alusi yang katakan. Saya ni bukan ulama, saya ni orang kata pos pengkarat ya. Kan? Dan bukan di atas jalan selawat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.